أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. Muka apa dah? Supaya siapa? Dek ni. Fata'ammal fa'idha hiya arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Fata'ammala fa'idha hiya arba'atun. Ar-rizku. Ar-rizku tutalibuhun nafsu bihi. Wa taqulu la buddali min rizkin wa kiwamin wa qad tajarrattu anid dunya wa tafarrattu aidan anil khalqi famin aina yakunu kiwami wa rizki. Wathani al-akhtaru min kulli syai'in yakhafuhu au yarjuhu au yuriduhu au yakrahuhu wala yadri salahahu fi dhalika au fasadahu. Bisa kata lah. Tengok dia kata musannif rahimahullahu ta'ala. Fata'ammala. Dia panggil. Maka perhatilah. Fata'ammala maka perhatilah. Dia balik dalam tu. Fi tilkal awaridi. Nampak tak awak? Fata'ammal. Maka perhatilah ia engkau. Maka perhatilah olehmu. Dia wa'ai fi tilkal awaridi. Pada demikian itu awaid. Dia panggil awaridi ni benda yang sekat. Bukan awaid. Supa juga tu. Awaid, awarid. Awarid ni benda yang datang mari. Dah. Benda yang datang mari. Nak sekat kita juga. Itu awarid. Dah. Maksudnya. Muraknya. Fata'ammal maka perhatilah oleh engkau. Fi tilkal awaridi. Pada demikian itu awarid. Awarid ni benda yang datang untuk nak sekat kita. Kalau kita nak buat baik, ya sekat. Kita nak buat, ikutlah benda gapo hak baik, hak syarat kena, maka awarid tu datang mari lalu rah. Fa idza hiya arba'atun. Maka apabila tiba-tiba hiya bermula ia awarid saat itu. Arba'atun, yakni tubik pak. Ada awarid hok besar-besar lah kita kira ni. Awarid nak sekat kita daripada buat benda baik. Ada awarid. Awarid nak sekat kita
Dah sepengah kalau dia mau buat baik kita nak sokangnya mari awari juga. Tak sewi sokang. Dah tak sewi apa? Masuk kursi benda baik. Kalau benda jahat je suruh kursi sangat. Tak awari belaka tu. Dah hak tu tak ada pak. Yang pertamanya ar-rizku. Dah. Rezeki ni jadi awari besar juga rezeki. Tak usah jadi awari lagu mana. Tengok orang lah ni duk cari rezeki siapa kata tinggal semaya. Duk cari rezeki siapa kata tak puasa. Nampak demo duk tubik banyak baru ni di Facebook. Demo kata orang banyak. Nampak demo komen tak tahu lah kita tak ada pergi kat bakak. Dia kata orang duk kerja kat bakak. Orang duk jadi jam jadi gapo demo duk komen bet tu. Banyak tak puasa. Tubik ke gepa bombing tu. Awari belaka tu. Dia panggil awari mari dalam bentuk cari rezeki. Ada awari tu mari bentuk cari rezeki tu banyak. Rezeki so ni kita bahas bab rezeki, bab duit, bab belanja, bab duit. Boleh membawa orang tu jatuh agama. Tengok dia murid jual. Jual agama kerana cari rezeki. Nampak tak jual agama kerana cari rezeki. Dah. Dah habis itu dah. Jawab situ tu. Dak yang pertamanya ialah kena kepada rezeki. Rezeki kita duk cari tiap-tiap hari tu. Maka ada awarik yang besar lah tu. Untuk nak bawa kita tinggal benar baik, tinggal ngaji, tinggal ibadat. Yang pertama. Yang rezeki tu tengok sifatnya. Tutalibuhu an-nafsu bihi. Ya ditutupkan. Nampak tak? Tutup rezeki saat ni tu an-nafsu. Orang panggil an-nafsu ni akan diri. Ada bihi dengan dia. Tengok je buat lewat ni sini. Tutalibuhu an-nafsu bihi wa taqulu la budda. Dah. Ada kat yang atas. Wa taqulu dan katalah ia orang panggil dia panggil nafsu fil qalbi. Takdir tu tak apa. Diri pada hati, dia lah hati. Kita kata kita buah aib fil qalbi. Apa kata dia lah hati? Kita kata nah. La budda li min rizkin wa kiwamin wa qad tajarratu anid dunya wa tafarratu aidan anil khalqi. Famin aina yakunu kiwami wa rizki. Itu dia kata. Ya telah Buddha, yakni tak dapat tidak. Yakni pasti. Tak dapat tidak, yakni pastilah. Li bagiku. Nampak tak tu? Pastilah bagiku. Tadi itu min rizkin daripada kena ada rezeki. Kena ada duit. Kita buat. Aku ni pasti kena ada duit. Kita orang ni kecek itu. Nampak? Apa ya sungguh dia mau kata. Tak ada duit ni buat apa. Buat apa pun tak boleh. Tak ada duit. Tak ada duit ni orang tak tolong. Dia mau kata orang tak selesai. Nampak tak? Orang tak ada duit. Orang tak ada rezeki. Habis tu dia kata ni. Dia kata ni tu. La buddali min rizkin. Yang ni tak dapat tidak. Yang ni pastilah bagi aku ni tu daripada kena ada rezeki. Wa kiwamin dan kena ada. Dia panggil. Kiwamin ni yakni rezeki juga. Kita berrezeki juga kiwamin. Jawab ni lah Allah. Aik ma takumu bihi. Kau dah tengok lek Allah sikit. Selaginya kiwam ni kita tak sini tak apa. Ya rezeki juga. Pastilah aku saat ni tu bagiku tu kena daripada apa? Daripada rezeki, yakni nak kepada rezeki. Wa kiwamin atau perkara yang menggagahkan tubuh badan. Tu kiwam.
Ikutlah benda gapo wak tubuh badan kita tu gagah. Seperti apa? Nasi. Nampak kita? Boleh tak makan nasi, boleh tak makan air. Air tu tak apa lah, air laga boleh. Kita buahlah nasi ni kena beli kan, berah ke apa macam tu. Dah. Kiwam ni benda makan ni kita lah, kita buah. Dah buat. Hak makna asalnya gini lah, perkara yang menggagahkan tubuh badan. Kiwam. Nampak tak? Mana tu pasti juga lah kena ada kiwam. Pasti kena ada rezeki. Ya dah. Wa qad tajarratu anid dunya. Dan terkadang tajarratu. Jadi sunyilah oleh aku anid dunya daripada, yakni keluar daripada dunia. Wa tafarratu dan tafarratu makna mengasing. Bahara mengasing. Mengasing diri, asing bahara. Keluar, asing keluar juga. Asing duk sore itulah. Wa tafarratu dan mengasingkan diri aku tak ni tu. Mengasingkan oleh aku, yakni mengasingkan diriku tu. Aidan anil khalqi, keluar daripada manusia, keluar daripada makhluk. Dah. Famin aina yakunu kiwami waroski. Maka daripada manakah min aina? Mulai itu. Famin aina. Maka daripada manakah yakunu kiwami waroski? Nak ada kan? Dia panggil benda yang menggagahkan. Yang menggagahkan tubuh badanku. Warazki dan rezeki. Muraknya inilah. Kalau aku asing daripada makhluk. Maka daripada mana aku nak gagah? Tak? Aku asing ni aku duduk sore tak ada orang. Sepengah duduk oleh bukit nak beli beras pun tak ada jual. Dah nak beli gapo, nak beli barang makan, nak beli lak nasi tak ada dah. Sepengah orang pergi motang oleh bukit lah. Pergi motang oleh bukit, duduk tak pocok bukit nak beli apa? Nak beli ikan lolang. Ada kalau tu. Dah nak beli beras, nak beli tepung. Ada tak tu? Tak ada. Kalau kita asing diri kita lah daripada makhluk ataupun tajarratu anid dunia. Yang ni dia sunyi sungguh lah. Keluar daripada dunia duk sore le gua Hira kan. Kita pun apa tak? Le gua Hira. Kita pun lagu mana-mana pun tak tak. Duk sore apa? Famin aina yakunu kiwami. Tanya oleh hati kita. Warazki, daripada mana kau nak aku nak dapat benda yang menggagahkan tubuh diriku ni? Ada warazki dan rezeki aku nak dapat ambil mana? Dah yang mari tanya. Nampak tak tu? Dia pasti mata dia kena timbul soalan ni. Yalah. Cuba kita pergi lautan. Nak pergi sehari tu cedek barang makan banyak mana dah. Pak demo nak pergi kau-kai ke apa nak lautan. Mama lo penuh orang aje pusing orang banyak dah tu sehari ya. Pas tu tak pergi, dia akan terbit soalan tanya lah hati dia. Daripada mana aku nak ambil barang makan? Hanya mari timbul. Dah daripada mana nasi aku nak ambil, tak ada buat beras aku nak ambil mana? Mati tak legit lagi. Ya cuk situ. Nampak tak? Padahal ulama duk periksa dah. Ulama duk telah buat dah. Jadi dia mau yakin sungguh lah. Kita tak siapa makam. Dia yakin sungguh dengan rezeki tak ada lagi dah. Nampak tak? Tengok hak yang pertama bak rezeki. Wasani al-akhtaru min kulli syai'in yakhafuhu aw yarjuhu aw yuriduhu aw yakrahuhu wala yadri salahahu fi dhalika aw fasadahu lianna awaqibal umuri mubhatun fayashtagilu qalbahu biha fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw mahlakatin. Tengok dia kata. Ya tawassani dan yang kedua. Ya tak ada yang apa tadi? Yang pertama. Ya tak ada wak ada yang pertama rak. Ya wak rezeki lu dah. Nampak tak? Itu baik pak lek bawah ni jawab ni. Cuba tengok ni. Ada al-awwalu ar-rizqu. Nampak lek bawah ya dobek we. Nampak lek bawah. Dah lek bawah dah.
Ni yang kedua je wak dah. Tengoklah ni dalam syarah itu nak sini. Wasani. Habis dah. Wasani al-akhtaru, dan yang kedua ialah al-akhtaru ialah litase. Al-akhtar ni ialah litase. Faham litase? Litase marilah hati kita. Gambar litase dah. Litase tu ya ada dua pula. Dia panggil apa? Al-akhtarul khair. Litase baik dalam hati kita. Mujuh tu alhamdulillah. Mari dalam hati kita tu litase duk mari baik semua. Suruh gisijek, suruh gapo ni tolong orang, suruh sedekah litase tu, duk panggil hati kita tu dia panggil litase molek tu. Aku tu. Dah. Kalau dak main Facebook gak beradu pak orang mengajar, litase molek mari tu. Kalau tak ada litase ni dia tak beradu. Misalnya duk dengan YouTube. Dia pak orang ngajar pun ya halih dah. Dia pak orang baca Quran ya halih dah. Tu litase ke apa tu? Dia nak pergi cari tempat Muksyiah. Nampak pak hang lagu ni molek ni kita beradu sini mai YouTube. Pop. Tu dia panggil litase ke apa tu? Litase juga tu. Mari dalam hati je capak. Capak masuk. Dia panggil litase syar. Apabila ada litase syar, dia tak akan beradu tempat baik. Litase tu mari dalam hati tu. Habis kena jaga molek, kena minta wil lindung daripada litase hak jahat tu. We ada dalam hati kita tu litase baik. Ada litase ni. Wasani, dan yang kedua ni ialah al-akhtaru, ialah kena kepada litase. Min kulli syai'in litase, segala litase lah. Al-akhtar ni jamak. Lah. Ya wak lek bawah sat ni tu. Jam'un khatarun. Nampak lek bawah tu. Jamak daripada mufrad dia tu khatar. Khatarun ni satu litase. Ada satu litase. Al-akhtar, segala litase hak mari dalam hati kita. Segala litase kat ni tu min kulli syai'in, daripada tiap-tiap suatu. Ya khafuhu au yarjuhu au yuriduhu. Ya khafuhu, yang menakuti. Dah. Yang menakuti ia. Ia suatu saat itu. Hu akan hamba. Litase ni mari buat kita takut. Yang mari juga macam tu. Buat kita takut. Au yarjuhu. Nampak tak? Ataupun mengharaplah ia. Yarjuhu, haraplah oleh mereka itu. Hamba tu. Hu akan syait. Gambar tu. Kadang-kadang litase mari itu jadi harap. Supaya orang nak dunia banyak laju, tidak harap. Dah. Kalau kuat kau ni boleh juta ni. Tu dah harap kau tu semua. Tak? Dah kalau aku buka tanah sini akan boleh laba banyak ni. Jadi harap dengan dunia. Litase tu mari tu lah capak lah tu. Litase harap. Yang pertama litase takut. Nampak tak? Pas yang mari tu, dia tak sekali deh. Kalau yang mari harap, dia lupa takut. Kalau yang mari takut, dia lupa harap. Lelah tak tu, tu cuba kita gambar lah hati kita. Kita nak rasa hari-hari lah. Kita duduk hari-hari. Kalau lah kita mari rasa takut, maka harap-harap dunia tu dia ingin. Tak ada lah. Nampak tak tu? Hak dah banyak, dia diturun dah. Tapi kalau lah kita mari rasa harap, hak takut tu dia nak kurang sikit. Habis orang duk pergi tak beradu dengan sebab harap apa ni. Duk nampak tu. Nampak kepada benda tu. Au yuriduhu, ataupun orang panggil litase tu mari dengan kehendak. Yuridu kehendak lah ia seorang hamba hu akan suatu tu. Dah. Yang pertama takut, yang kedua mari dengan yang biasa jenis harap. Yang ketiganya mari dengan kehendak. Dah. Au yakrahuhu, ataupun mari dengan benci. Ada juga. Nampak tak? Mari dengan benci. Litase mari lah hati kita jadi benci. Tak say. Dah. Pas litase tu gapo? Buh gi. Benda gapo hak mari pada kita benci tu ialah satu litase Allah Taala capak oleh hati kita tu jadi kita benci benda tu. Buat emonya demo tu benci benda. Benda ke apa? Benda haram.
Tu mujo. Litas saya baik. Allah Ta'ala hatta hati dia tu dia beci benda haram. Tu litas saya baik. Wa emonyo dia beci juga, beci benda molek. Tu litas saya jahat, ya Allah Ta'ala hatta dalam hati dia tu, we beci benda molek. Sepengah demo duk buat gapo? Apa demo nak buka pondok oleh kampung, ada rezeki tak sewi hidup pondok ah. Tu litas saya ada macam tu, banyak. Demo nak buka pondok, demo to geger ni tak leh. Pika pondok ya geger. Ada, dia banyak-banyak orang ni banyak pesing. Lepas tu kita ngaji, kita tahu litas saya kita tu lah. Litas saya mari ni tak molek ni. Kita kena pergi boleh lah. Kita tahu dah ni. Wa emonyo mari dengan takut. Wa emonyo mari dengan harap. Wa emonyo mari dengan kehendak. Kehendak dia nak semata. Nampak tak tu? Dan wa emonyo mari dengan beci. Wala yadri salahahu fi zalika au fasadahu. Dan tiada tahu la yadri, tiada tahulah ia hamba saat itu. Salahahu akan baiknya baik hamba fi zalika pada demikian itu syai. Au fasadahu ataupun tak tahu. Takdir kala inilah. Wala yadri fasadahu fi zalik. Takdir kala kat tu. Ya kala tu ya atah salahahu ya tiba atah jadi maf'ul tanazu bagi yadri yang kedua. Nampak tak? Derak. Takdir kala ni lah fasadahu ai wala yadri fasadahu fi zalika. Dah. Dan tiada tahulah ia seorang hamba fasadahu akan binasanya. Dah binasa apa? Binasa seorang hamba tu lah. Dah. Ataupun ini tak apa. Binasa ia seorang hamba akan zalik. Tak ada kena takdir. Fi zalika kita buh zalik dulu dah situ. Nampak tak? Wala yadri fasadahu. Mana kata ke apa? Litas saya tu mari. Ketika tu dia tak tahu kata kalau dia buat tu nak jadi binasa. Gambar kita. Kalau dia buat. Dia tak tahu. Habis dia pergi tu. Dia pergi dengan tak khabar. Dia pergi dengan lebih. Dia panggil lebih ke apa? Dia panggil lebih hak. Lebih hak dia panggil. Islam dia suruh pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Itu Nabi suruh. Sebaik-baik pekerjaan kita kena duduk tengah. Lepas tu kita lebih daripada tengah tu makna kata tak molek dah tu. Lebih daripada tengah. Apabila kita tu kerja lebih daripada tengah, maka ia tak ada belah lek agama ni lah. Jadi tak ada lah. Kalau lah duk betul dengan Nabi sebut, duk tengah, dia dengan agama. Ataupun kerja tu jadi rendah sikit pada tengah, tak ada apa. Nabi suka duk tengah. Kalau bak dunia rendah sikit pada tengah. Kalau bak ngaji, banyak ada setengah. Jadi kot tu. Kalau bak ngaji, bak buat amalan, banyak daripada setengah. Tapi jangan siapa su. Kita ber-100%, jangan siapa 100%. Seperti apa kita nak misal? Ibadat. Hidup sewi, 24 je, duk ibadat semua pun. Anak bini mumma duk rumah. Dah anak bini mumma rumah. Tuai diri siapa ka tak ada makan gapo. Jadi ketaguk-guk duk buat ibadat. Tak boleh juga. Makruh pula. Hukum tu baiklah lah situ. Musmaya di dalam keadaan lapar. Ngaji fiqh. Hukum ke mana? Hukum makruh. Pas sunat ke apa? Sunat muhna pergi makan dulu. Habis tu kata, hukum je tukar kalau kita buat lebih kek. Lapar makan dulu lah. Nak masuk jambai. Makruh muhmaya ketika mu berasa nak masuk jambai. Rasa nak kecing. Muka merah. Maya situ. Saya air maya. Makruh. Tapi kalau mungkin kecing, boleh halal. Sunat. Nampak gitu? Jatuh nak jaga apa tu? Tu betul tengok betul ni hadis Nabi sebut. Kalaulah mengerja lebih daripada tengah, maka mu tak ada satu bahagian akhirat. Bahagian dunia boleh lah. Bahagian akhirat mu tak ada. Tapi kalaulah mengerja genah daripada setengah, bahagian akhirat tu insya-Allah akan dapat. Dah. Tapi hak
Hak ya sebut sini tu litas saya mari takut kita tak khabar kata litas saya tu membawa kepada binasa. Fasadahu. Tak tahu kata binasa. Hak tu takut. Duk gi dengan itu. Dah gi dengan itu semua jadi binasa kode sikit. Akhir-akhir kali jadi banyak. Nampak banyak tu tak ada nak orang hati dia tak ada nak terima lah. Nak ubah tu payah. Li'anna awakibal umuri mubhatun. Kerana bahawasanya awakibah. Awakibah ni dia panggil hujung jatuh. Bahaya hujung jatuh. Tak bahaya hujung jatuh. Hujung jatuh ni masa Jawi dah tak? Lepas tu? Tepat akhir dia. Bahaya tu? Tepat akhir dia tu. Kalau buat lagu ni akhir mu nak jadi guna weh. Bahaya tu hujung jatuh. Dia panggil. Li'anna awakibal umuri. Kerana bahawasanya hujung jatuh bagi pekerjaan saat ni tu mubhatun. Ialah dikesemarangkan dia. Mubham. Nampak tu? Jadi apa? Jadi kesemaran lah. Sebab apa? Dia buat benda tu dia tak tahu kata baik. Nampak tu? Tak tahu kata baik, tak tahu kata jahat. Gi dengan gitu. Habis tu dia kena tanya. Dah kalau rasa tak sedap, kena tanya dulu orang pandai, orang tahu lah. Dia tanya, pia tak apa. Orang ngaji pon tak apa, kena kedak ni baik dia ni. Aku dak gi ni. Takut dia gi dengan gitu. Tak, dia dak 50 dah. Kena tak apa aku gi dulu. Apabila lagu tu gak, dia panggil awakibal umur dia tu jadi mubham lu dah. Dia panggil hujung jatuh dia tu nak jadi kesemaran. Nampak tak? Lepas tu dia duk amal tiap-tiap hari benda yang dia duk jadi mubham tu. Akhir-akhir dia nak wadu tak boleh lah. Aku duk buat semua ni. Dia rasa sepengah adat. Adat aku duk buat semua. Aku duk buat boleh. Mu buat boleh. Mu tanya. Dah aku syarat boleh ke tak? Nampak gitu? Aku syarat kata boleh ke tak? Kalau aku syarat kata tak boleh, tak boleh. Nampak tak tu? Habis dah. Fayashtaghilu qalbuhu biha fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw mahlakatin. Maka bergaduhlah qalbuhu oleh hati seorang hamba biha dengannya dengan aktor. Dengan litasnya tu. Dengan segala litasnya yang mari dia tu. Nampak tak? Fa innahu maka bahwasanya rubbama kadang-kadang waqa'a jatuhlah ia seorang hamba fi fasadin di dalam fasik, di dalam dia panggil binasa, au mahlakatin ataupun di dalam punuh. Akhir hujung jatuh dia kita tahu kata Allah. Hak ku dok buat ni berdosa ya semujak ya umur ku ke balik kira. Cuma ku tak ada biasa tanya. Orang pandai. Nampak tak? Lepas tu kita duk kecek ni kadang dia tak gambar ni. Cuba kita pergi ikut ni. Tak ada kena pergi ikut bakak, pergi ikut ni segara. Ikut segara. Segara ada dah. Biasa dengar saya goyak. Ikut bakak dah nak kecek dah. Dia betul tanya pula orang ni. Dah. Segara ni, dia duk orang jatuh siye. Retina Islam. Yang nikah betul ya. Nikah boleh kah? Tak sah. Nak sah nikah, kena Islam dua-dua. Kena orang jatuh masuk Islam dulu. Apa je duduk dengan adat aku tu? Apa bukan sore? Saya duduk goyak. Ini saya main duduk cerita, main duduk tanya tu, dia nak tanya. Waktu dia tanya tu, dia goyak. Kejut. Hak tu orang jatuh. Siye. Orang jatuh Islam pun dah. Orang tidak siye, nikah itu. Pas tanya masuk Islam Tina tak masuk. Pas kita tanya kena buat jawab itu. Dia tu semua kebanyak ke buat itu. Apa tu? Tu dia panggil adat dia duk gitu dia rasa tak apa lah. Ni ya terberat lagu tu. Nikah Islam dengan Melayu, Islam dengan siye. Apa tu? Dia lagi habis tu. Nikah tak sah. Zina, tak boleh zina. Tak boleh zina, mau boleh anak, itu banyak orang dah. Apa?
Habis duk dengan gelak. Duk dengan gelak tu takut tu. Nampak tu? Tak ada dengar agama langsung. Okey, jadi buta mata hati. Apabila buta mata hati, dia tak rasa kata benar ni jadi dosa. Benar ni jadi salah. Dia tak tahu lah. Tu suara baru duk dengar. Banyak orang demo duk tu maksudnya. Dia benar black-black. Lepas tu kejut kat kita pun. Ada di sini. Dah. Hak tu orang duk digoro baru. Tak ada duk siapa kot tah lagi. Kalau kot bakok kot kan. Nampak tak? Supaya dia tak istilah bakok. Dah. Habis tu wasalisu asyadaidu. Dan yang ketiga. Asyadaidu. Ialah kena kepada bala-bala. Dah. Ni kita duk goyak bak gapo ni? Bak awari. Awari nak sekak kita daripada buat baik. Awari nak sekak kita daripada mengaji, daripada semaya, daripada buat ibadat. Yang pertamanya rezeki. Yang keduanya litase. Nampak tak tu? Litase baik tu alhamdulillah. Litase jahat ke siap. Akhir hujung jatuh ke binasa. Yang ketiganya asyada itu bala. Bala ni banyak bagi orang ngaji. Orang ngaji lah banyak bala. Orang lain tak ada nak bala. Orang lain pun ada. Tapi orang mengaji ni Allah Ta'ala cuba juga. Dah. Kita tengok orang duk ponok lama tu bukan kata mudah tu. Lebih kita tengok orang ngaji luar. Bala besar. Bala ke mana? Yang tu dia lakah tu baik nari luar tu. Naik kapal, kalau orang tua yang mati tu, tak boleh kelik dah. Nampak tak? Lepas tu, banyak folk duk ngaji kot jauh-jauh tempat jauh-jauh. Kalau buka kelang tengok orang tua yang tak ada. Folk duk Mesir. Banyak. Dah baru ni pupu. Nak kelik ada seminggu dah. Beli tiket apa syak nak kelik. Ada seminggu nak tu baik kelik. Ayah yogi mati belum seminggu tu. Dia tak tahu lah. Pas nak klik tak ada. Klik tak ada. Misal nak tukar tiket, jadi hari tu dulu dah. Nak klik. Jadi tak ada. Tubah apa bakok, tubah apa hajar. Tapi tak ada lah. Cik masa tak ada. Jadi dekat dengan sehari ni, musafir jauh ni. Kena jaga apa tu? Awari. Mari betuk dengan bala. So, lepas tu kena buat benda orang ngaji ni. Sobar so. Setengah demo dekat nak peksa. Dekat nak peksa ni. Peksa Azhar ni ngapa? Sebuah, dua buah, tiga buah kitab. Satu madah baru tu. Orang tua pergi mati kau tu. Baca pun jadi habis. Semangat. Nak baca ni tua mati. Tu, bala besar. Orang banyak lagi. Nampak orang banyak lagi. Kalau bak rezeki dalam mengaji, belakang tu. Dalam belakang. Bak rezeki. Orang panggil duduk di atas kita lah. Tengah dia motor, tak agak nak sarap adik ramai lagi duduk mengaji. Tak apa. Ya, kalau tak agak aku nak sarap diri. Tak apa. Tak apa. Lalu sanggup lah kata. Pas duduk ponok ni sarap ni, banyak-banyak. Satu seminggu. Ada orang tak ada lah. Satu pun tak ada. Kita duk pakai tu kita tahwala ni duit dah. 100-200 seminggu lebih nak makan. Cuba tengok kes demo duk buat ah. Orang tak ada ah, umur stay duk 20 orang, stay duk 15 orang. Tak ada semua duit. Tu bala, orang panggil satu bala. Jadi Allah Taala hantar atas dia. Lepas tu kena sobar, kena terima boleh. Lepas tu mari apa tu dia panggil tu? Apabila datang benda tu ya ada awari dah tu. Ada awari untuk nak sekat kita. Asyik aku tak boleh ngaji dah weh. Goyak kat sana itu hai. Aku tak boleh ngaji dah aku ni. Aku nak kelik lah. Tanya gapo? Orang tua tak ada dah. Tak ada orang nak kerja lah. Sarap adik gapo kena kelik. Tu awari besar tu. Makna tu kalau lah orang duk boleh ngaji sampai 10 tahun yang nak ngaji boleh. 20 tahun yang nak ngaji boleh. Tu rezeki besar. Allah Ta'ala beri dia tu sihat. Boleh ngaji duit ada tak ada. Tak ada benda sekat. Mujuh sah. Habis dah. Yang ketiganya asyada itu ialah kena kepada bala. Bala ni dia panggil satu awari besar. Sai. Masuk le bala belakang dia tu.
Mari heret kita tu baik luar, alih mengaji semua. Oh, bala sayang mu ni. Nampak ni? Boleh panggil bala kat ni asyadaid. Dah, syadaid ni mana tu satu bala. Wal masaib. Nah, masaib ni musibah-musibah bala. Dah musibah-musibah ni mana kena di atas bala tu dah. Wal masaib segala bala-bala. Tunsabu alaihi min kulli apa ni? Min kulli janibin la siyama wa qadin tasaba al apa ni limu khalafatil khalqi wa muharabati syaitani wa musadatin nafsi. Tengok ayat ni. Dia kata bala saat ni tunsabu alaihi didatang marilah tunsabu ni. Jadi datang mari akan dia akan syadaib akan masaib dua tu. Jadi datang mari akan dia akan syadaib bala-bala tu lah alaihi di atasnya di atas seorang hamba min kulli janibin daripada tiap-tiap pihak. Mari belakalah bersebut nak buat ibadat. Bersebut nak mari sebut nak mengaji mari habis bala. Bersebut kata nak mengaji mari tiap-tiap segi. Ajak pergi kot tu. Bawa nak mengaji. Kena banyak-banyak. Tak nak mengaji lah gini. Kita masuk pergi tu. Nak tegak apa? Bukan kata nak banyak-banyaknya molek. Tak ada kata bala gapo. Tapi kita boleh syadaik situ. Sekat kita tak boleh mengaji. Tak boleh mengaji. Kalau pergi ngaji biasa. Ya klik sah. Tak ada dah. Apa ni kalau pergi banyak-banyak kan. Tak ada ngaji dah. So situ lucu lah kita buh. Syadaik bagi kita satu situ. Kena mayah jak pula. Jadi ada syadaib pula. Nampak tak? Setengah-setengah pondok. Nak banyak-banyak boleh. Jangan betulnya ngajar. Tak apa. Nak mayah jak boleh. Kena lepas ngajar. Nak tak itu dulu dah. Nak tu mari semua. Dia mau nak mari ni. Nama tu akhir boleh 30 ke. Mayah jak. Tak akhir dah 30 ke ni. Habis. Nampak ke? Tak akhir 30 dah 40 ke ni. Habis licin. Ambil habis lalu lagi. Nampak tu? Tu syadaib belaka tu. Pasal dia mau berhajat. Kita tak ada nak murih ke apa. Tapi nak yak terdalek. Ngaji pun yak ada. Ya mari tiap-tiap pihak. Hak tu pihak dengan mari mayah jak. Tak? Hak sain tu tak ada nak recek dah. Sain jak tu luar tu tak ada bedah ke apa. Bala juga situ. Nampak gitu. Syadaib juga. Habis tu tertung sabu. Didatai mari akan syadaib yang itu. Allah di atasnya di atas seorang hamba min kulli janibin daripada tiap-tiap pihak. Mari belaka. La siyaman lebih-lebih lagi. Wa qadin tasaba li mukhalafatil khalqi. Ada lebih-lebih laginya wa qad intasaba. Sesungguhnya terkadang ada muradnya intasaba terdirilah ia seorang hamba li mukhalafatil khalqi bagi menyalahi akan manusia. Situ. Syadaib mari, dia datang mari, dia berdiri bagi menyalahi. Dia menyalahi manusia. Makna tu apa? Menyalahi manusia situ tu, makna tu tak betul lah. Mari nak heret kita pergi ikut salah mata. Wa muharabati syaitan ni dan kena lawan lah. Nampak tak tu? Kalulah mari betul nak menyalahi kita dengan hukum syarak, kita kena lawan. Wa muharabati syaitan, kena lawan kan akan setan-setan. Wa musadatin nafsi, kena lawan kan bagi diri, bagi nafsu amarah tu. Kena lawan apa bihuk ni? Lawan we boleh. Dah kena lawan we boleh. Fakan min isatin yatajarruha. Dah. Tak ni. Dah sikit dah warabi untuk cari testing ni. Cari testing aja tak jumpa. Nak tunggu di kokpo tak boleh. Murih demo tepi sini ni. Jadi sini duduk bawah tu testing je tu. Fakan min isatin yatajarruha. Maka beberapa banyak. Dah beberapa banyak min isatin daripada isatin ni kita buh inilah. Makannya yang pahit. Maka pasti kita kena teleh.
Tu, tanda gitu dulu dah. Makanan ni pahit, tak sedap. Tapi mu wajib kena telan. Kalau tak telan kok, bila nak hilang penyakit mu ni. Dah bawa temu kena pocok ni. Lari dulu dah. Kalau tak pocok mu tak hilang ni. Nampak tak tu? Kita ni jadi tak seh semua pocok. Nampak tak? Dia takut berjagung. Dia takut berjagung. Dah. Tu niat ke apa tu? Pasti kena pocok. Kalau benar pahit, pasti kena makan. Fakan maka beberapa banyak min isatin daripada makanan yang pahit, maka pasti kita kena telan. Ya tajarruha. Yang kena metelan, kita boleh itulah. Dah. Makanan yang pahit, ya tajarruha, yang kena melalu, yang kena makan itulah. Lah ia seorang hamba saat itu. Akan ada isatan tadi tu. Akan makan yang pahit. Muhna makan. Muhna makan. Sebab mu ni dia panggil apa? Kalau menyakit gak, penyakit teruk. Tak makan gak membawa kepada bahaya tubuh badan. Kalau makan ni boleh ada jaga sikit. Nampak tak tu? Ada penyakit. Kalau sebut oleh kitab ke apa? Tak payah walak. Mari nak tak hospital. Hospital ni tak boleh nak ubat dah mu ni. Dah mula-mula pergi anamai. Anamai tak timur dah. Tak timur dah nyakit mu ni teruk. Anamai tu. Mu nak pergi hospital dalam ampa tu dulu. Pergi hospital ampa. Hospital ampa tak boleh nak bercara juga. Pasti kena tagi nibong. Hospital cangwak. Cangwak pun tak boleh kena tagi kepada hajai baru boleh ubat. Lihat ke apa? Nyakit teruk lajak sampai kat anamai tak terima, ampa tak terima, cangwak tak terima, tagi hok besar. Tu niat ke apa tu? Duk atas penyakit. Setengah kata, oh penyakit di sini anamai pada dah. Mari pak sakit gigi ambil ubat. Nampak gigi ambil ubat. Hilang dah. Mari sakit gigi ada kena pergi hospital nibong. Ada ke orang sakit gigi pergi hospital nibong? Ada waktu ya kek ya. Tapi dia kata kita orang duk kawasan ni misal kawasan Pin ni. Pergi hospital anamai dulu. Pergi anamai dulu. Penyakit kita dah sakit gigi itu. Nampak tak? Habis itulah. Agama pun gitu juga. Dah. Habis dah. Wakan min syiddatin tastakbiluhu. Dah. Dan beberapa banyak juga. Min syiddatin daripada bala-bala tastakbiluhu yang berhadap. Ada yang berhadap lah. Yang ni berhadap mari kepada kita ni lah. Ada yang berhadap lah ia bala. Hu akannya akan hamba. Banyak ni. Bukan sikit dak lah banyak. Bala yang datang mari kepada kita tu banyak sangat. Stabala tu mari, stabala ni mari, stago tu mari, stago ni mari. Banyak musibah mari kepada kita. Kena we lepas we boleh. Ni tak ada masuk akobah saf-saf lagi ni. Orang belakang ni aku batul awarik dah ni. Nampak tak tu? Ni jak ke apa? Kalau kita tak lawa gak. Dah. Tak boleh duk lah. Kalau bab agama gak, bab mengaji gak nak dapat agu manuh nak sobah. Pada mu nak reti mata miyah seko tu. Mata jurmiyah nak reti nahu tu nak mengaji berapa kali balik. Kalau mu tak ada sobah gak kan? Ngaji pas tengah lari kelik lah. Tu yang murah tu. Wakan min hamid. Dan beberapa banyak daripada duka cita. Wahaznin. Duka cita gak. Hamin wahaznin. Atas tafsir aku tu. Yang tariduhu. Yang datang mari juga. Tengok tu. Yastakbiluhu. Berhadap mari. Dah. Yang tariduhu. Datang mari. Nampak tak tu tengok makna arak. Tengok kalimah arak. Dah. Ya tariduhu. Dia panggil apa? Duka cita. Dah. Hammin wahazni itu. Ya tariduhu yang mendatang lah. Ya hammin wahazni itu. Hu akan seorang hamba. Banyak juga situ. Dah. Duka citanya. Orang tua tak ada. Datang mari kepada kita. Jadi musibah juga situ. Dah. Adik tak ada, orang tua tak ada.
Wak we tak leh nak mengaji, wak we tak leh sabuk. Dalam belakang ni musibah besar belakang. Wa kam min musibatin yatalaqahu, dan beberapa banyak juga min musibatin daripada bala-bala yatalaqahu yang kena terima, asal makna capok gitu. Yakni kena terima bala. Nampak yang kena terima. Ada oleh seorang hamba saat ni tu. Nampak yang kena terima lah seorang hamba buat akan bala. Mana tahu apa dia datang mari ah, kena terima. Kena terima tak? Kena terima je kena dah. Dah je kena dah. Apabila dia kena dah, kita kena cari jalan sobar di atas bala tu lagu mana. Mu sobar menggagah dak ni. Dia nak tanya. Gagah dak ni nak sobar di atas bala tahu ni. Tak apa lagu mana pun tu hatam mari dah aku nak sobar. Sebab bala yang hatam mari tu ya ada belakang daripada lepas bala tu ya ada hikmah. Tengok ah. Hatam mari aibah besar ni. Habis. Umuh dia, lemu dia, mapuh habis lemu. Umuh dia hacul lebo. Kaya tu boleh. Dia mula mari ziarah, mari wi baju, wi gapo. Banyak telajak barang. Dia buat umuh 200. Duit orang 1,000. Ni duit dia duk jual dah sekat. Duit right, barang pun habis. Boleh buat umuh 200 pula. Umuh dah lapis ya. Tu dia panggil hak Allah Ta'ala hantar mari lepas daripada bala. Dia panggil hikmah yang kita tak nampak. Rusia tu. Dah dia panggil Rusia. Tu nak sabar di atas tu. Nak sabar di atas tu. Rezeki ni ya ada semua. Catat siap ada sebut oleh hadis arba'in. Rezeki kita hari ni berapa, hari ni berapa. Rezeki hari ni nak rugi berapa. Nak habisnya mana. Habis kali apa dengan umur rezekimu. Nampak tak? Rezeki kita misal. Kena boh. Habis kan dengan kereta apa, habis rumah apa, habis. Rezekimu hari ni habis banyak. Tapi lepas dah ni aku nak ganti banyak. Nampak gitu, aku nak ganti banyak. Cuma tak tahu kita nak sabar tak sabar. Habis itu lah. Warrabi'u anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala bil khulwi. Bil khulwi wal murri. Wal murri taridu alaihi halan fahalan. Wan nafsu tusari'u ila sukhti wa tubadiru ila fitnati fastaqbalathu hahuna. Habis kat tu lupa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Kita baca mata bina sikit. Dah. Waalaikumsalam. Kata. Buka mula. Hak ni.